Ada yang pernah mencuba dan datang semula untuk membeli, manakala ada juga yang sekadar ingin merasai sendiri makanan pencuci mulut yang berasal dari Venezuela tapi meletup di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Diperbuat daripada kecampuran keju, krim putar, susu dan telur kampung segar, ia kini menjadi kegilaan pelanggan di sebuah gerai kecil di Bukit Bintang. Lebih gila ia bukan menjadi tumpuan orang tempatan, malah pelancong luar negara yang sanggup beratur dan membeli lebih daripada 5 kali sejak mula berada di sini. I am from United Arab Emirates. Actually, I wait from 7 to 10 minutes in this queue. Actually, this is the 6th time I came for this shop. First of all, the taste and the level of the sugar. It is not too much and not too level, not too much down. It's moderated. I like the stuff here because what they offer for the customers, they offer an umbrella for each customer. You don't need to think I will be wet. So they give you umbrella. You will stuck in the queue happy. It's a raining day, so not many people. Yesterday I saw they here. I can queue very long, maybe 20 minutes. But today only 5 minutes. It's the first time because I traveled to here. I don't know. I just saw yesterday. People queue here, so many people there. So I think, okay, I should buy some test, try. Dalam kalangan pelanggan tempatan pula ada yang datang dari luar Semenanjung dan mengambil peluang untuk membeli ketika singgah di ibu kota untuk membuat persiapan Aidilfitri. Kami dari Sarawak, sekarang tengah beratur lah di sini untuk Riskusilo ni yang tengah viral sekarang ni. Untuk merasalah yang dia punya tu kelazatan dia macam mana kan, mau merasalah yang ni dia punya kelazatan. Sebenarnya kebetulan lalu, lepas tu dia nampak, dia terus parking, beratur terus. Masa tak lama, dalam 10 minit macam tu je. Sebab tak ramai kot, first time. Actually saya lalu sini, perasan ada kedai kuih silo. Dan tengok saya tak pernah try, so that's why saya try. Sebab dia viral. Saya memang suka caramel puding ni. Saya mana-mana saya pergi saya beli. Tapi kali ni saya beli sebab sebelum saya pada hari ni saya selalu datang sini dan saya tengok biasa ramai orang datang beli kat sini. Jadi hari ni saya ambil peluang sebab tak ramai untuk beli dan cuba rasa sendirilah puding caramel yang hampir 2-3 bulan dah kot. Saya datang sini saya nak beli tapi tak berkesempatan sebab ramai orang datang beli. Bagi pengasas Riskusilo, Muhammad Amirul Faiz Kamaruzaman, perniagaannya yang bermula kira-kira sejak 6 bulan lepas tidak menyangka bahawa hidangan bertekstur padat dan berlemak yang dijual RM15 sepotong itu akan menjadi fenomena seperti ini. Sebab dari mula berniaga memang tak kejar trend atau viral. Kita kejar sedap saja dulu. Asalkan bila kita ikhlas berniaga, insya-Allah orang akan repeat dan kongsikan barang yang baik dengan kawan-kawan. Harapan Riz dapat muncul dan menyumbang sebagai ikon dessert yang mewakili sektor pelancongan Malaysia.